Korang dengar tak berita terbaru ni? Dunia kembali dikejutkan dengan kenyataan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin mendakwa bahawa Eropah sekarang ini sedang membuatkan persiapan untuk menghadapi kemungkinan perang yang lebih besar. Dan menurutkan Presiden Rusia, dikata langkah beberapa negara Eropah yang meningkatkan kekuatan ketenteraan menimbulkan berapa soalan besar tentang apa yang bakal berlaku selepas ini. Keadaan ini dibuat orang ramai mula tertanya-tanya, adakah Eropah hanya bersiap untuk mempertahankan diri atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di belakang tabir? Ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat masih menjadi perhatian dunia. Setiap keputusan yang dibuat oleh kuasa besar ini boleh memberi kesanan kepada ekonomi, keselamatan dan kehidupan ramai orang di seluruh dunia. Jadi kita tunggu perkembangan seterusnya. Adakah keadaan akan reda atau dunia bakal menyaksikan konflik yang lebih besar?